jika punya deposit di bank komersial dan tiap bulan ada bunganya, terkumpul beberapa bulan, bunga tersebut digunakan untuk umrah, gimana hukumnya Ustaz? Apa umrahnya sah atau bagaimana? Nabi SAW sabdakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu baik dan Allah takkan terima kecuali yang baik-baik. Kalau seandainya pendapatan itu daripada riba, daripada rasuah, daripada menipu atau apa sahaja, pendapatan-pendapatan haram lalu digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka dia ada dua. Pertama, ibadah tak terima, yang kedua dia berdosa. Kenapa? Kerana gunakan sesuatu yang haram di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dah menghinakan syariat Islam. Jadi, kalau seandainya nak bersedekah, pastikan sedekah itu daripada yang halal. Kalau kita nak bantu bersedekah ke masjid, ke madrasah tahfiz Quran, atau nak pergi haji dan pergi umrah, pastikan daripada yang halal. Bukankah ada satu hadis Nabi SAW di mana seorang yang dia berdoa, dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, tapi wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tapi makan dari haram, minumannya daripada yang haram, pakaian daripada yang haram, dicukupi dari segala yang haram, macam mana Allah akan terima doanya? Menangis-nangis depan Kaabah pun sama sekali tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala jika umrah itu hasil daripada duit yang haram. Allah taala.